Hari ni saya belajar kitab Majmu' Salasal Rasail. Jadi, tajuk yang kita belajar malam ni, hukum orang tak semaya. Dia ada lebih kurang 8, mula-mula sekali. Orang yang tak semaya ni, hukum dia boleh bunuh kalau dia tak setobat. Yang pertama tu, tak kita ni tak nak bunuh lah orang. Okey, hak tu bagi orang yang berkuasa untuk pemerintah. Yang kedua, kita tak boleh buat dia ni sahabat kita. Tak boleh nak, kalau nak tak bukannya tak nak sign langsung dak. Maksudnya kita tak boleh nak buat dia tu jadi group kacik kita. BFF tak boleh. Nombor 3, tak boleh makan sekali dengan orang yang tak semaya. Lepas tu nombor 4, nak asingkan kubur orang yang semaya dengan orang yang tak semaya. Nombor 5, kena seksa nanti meninggal, nanti mati. Nombor 6, kena seksa dalam kubur. Nombor 7, kena seksa dalam neraka. Nombor 8, kena seksa daripada masyar. Mudah kata kak, orang tak semaya ni memang kena, yang mati tu kena seksa dah. Lepas tu dalam kubur kena seksa, pada masyar kena seksa, masuk neraka pula. Gitu. Lepas tu Tuan Musa ni ada doa bawah tu. Dia doa lagu mana? Dia berdoa, Allahumma ja'alna minal muttaqina wal salihin. Maksudnya Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Okey, nah tu. Bukan Allahumma ja'alni. Tuan Musa ni tu doa untuk kita. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami minal muttaqina, daripada orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa. Wassalihina, dan orang-orang yang soleh. Gitu. Jadi, hak tu gapo saya faham.